Baik, seterusnya. Dr. Kashah. Yes, Kita nak tahulah kat sana macam tadi tu kita dah cerita pada sesi petang dia ada 2 sesi kan. Pagi dia akan belajar pasal teknikal, akademik. Petang akan belajar pasal kebudayaan. Jadi kebudayaan tadi kita dah cerita sedikit. Jadi nak tahulah kan pada sesi pagi tu apa yang kalian belajar? Okey, sesi pagi bermula lebih kurang jam 9. 9 pagi. 9:30 macam tu lah. 9 lah yang official. Jadi pukul 7 kami diminta untuk pergi ke Dewan Makan. Okay. Sebab perjalanan dari penginapan ke Dewan Makan lebih kurang 1 kilometer. 1 kilometer? Ya. Naik kereta ke? Jalan kaki. Jalan kaki Jalan kaki. Okay. So setiap hari kita memang jalan kaki. Okay. Walaupun di situ ada kereta, basikal, tapi kami melihat orang sana lebih suka berjalan. Ke sebab cuaca dia tu nyaman, sedap nak jalan? Tak juga macam Malaysia cuaca dia? Panas lagi. Kami musim panas. Musim panas. Memang agak panas lah. Kalau tengah hari dia cuaca panas kering dengan angin yang panas, memang rasalah bahang dia. Oh, okey. Lebih panas daripada Malaysia. Okey. Rasa dekat 40 darjah. Okey. Cuma minggu kedua, masuk minggu kedua dah hujan sikit. Okey. Okey. Kemudian daripada Dewan Makan nak ke tempat pengajian lebih kurang 600 meter, 700 meter macam tu lah. So perjalanan yang jauh lah untuk sampai. Jadi memerlukan masa ample time yang sesuai lah. Okay. Jadi sesi pagi untuk minggu yang pertama kami diperkenalkan dengan teknologi kereta based on orang kata teknologi yang sekarang. Maknanya internal combustion engine. Enjin biasa lah. Enjin biasa. Common engine lah. So mereka memperkenalkan enjin, jenis-jenis enjin. Jenis V6, V8, V10 tapi tak tu semua. kita kat Malaysia kita belajar juga kan? Ya, belajar. Okay. Cuma pembelajaran dalam kelas dia sangat kondusif. Okey. Boleh katakan hampir setiap kelas dia ada flat screen yang besar, dan boleh touch seperti mana komputer. Okey. Dan sangat puas hatilah untuk belajar. Okey, maknanya bilik kelas ni canggih lah. Kelas ni memang canggih. Aircon semua sejuk ada. Aircon ada. Kemudian lantai yang bersih. Dalam bilik pun ada enjin. Dalam bilik kelas yang pembelajaran yang engine ada flat screen tu ada enjin. Dan kita orang akan buka enjin, rungkaikan semua sekali. Kemudian kita akan pasang balik. Oh, jadi masa buka tu tak adalah minyak-minyak bersepah kat? Memang dia enjin tu dah clear dengan minyak lah. Dia dah bersih cantik-cantik. Tak macam tempat kita yang terbuka sikit dia keluar minyak kan. Maknanya enjin yang kosong. Enjin yang masa sesi teori tu dah ajar teori, dalam kelas sama boleh praktikal terus? Yes, terus apply. Oh, macam kita belajar teori dulu, time bengkel, baru kita akan buka enjin dan sebagainya kan? Yes. Okay. Nice. Satu lagi pembelajaran dia cepat sebab dia menggunakan banyak video animasi, kemudian nota-nota semua dekat skrin, jadi boleh faham dengan cepat lah. Kemudian dia terus apply. So selepas enjin kita akan pergi kepada gearbox. Gearbox ni ambil masa sikit lah. Kita nak buka cepat, tapi bila nak pasang tu agak susah, complicated lah, sebab gearbox ni sebenarnya lebih kompleks berbanding dengan enjin. Tapi gearbox tu gearbox yang lama lah ke CVT? Gearbox lama. Gearbox lama lah. Teknologi lama lagi. Yang pakai sistem gear betul lah. Torque converter. Cuma dia pakai timing chain lah. Itu berapa lama tu? Belajar enjin dan juga gearbox tu berapa lama? Dalam 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu untuk? 1 minggu. Kita menggunakan enjin Chevrolet. Untuk enjin dalam 2 hari dan gearbox 2 hari setengah macam itulah. Kemudian masuk minggu yang kedua kita pergi kepada EV. So first day kita belajar berkaitan dengan safety. So dia ceritalah peralatan keselamatan, glove macam mana, kasut macam mana. Dan hari yang kedua tu kita lebih kepada basic. Basic EV. So dia akan compare lah kereta Tesla macam mana, kereta Hyundai Ioniq macam mana, dan produk Cina macam mana. So kita boleh nampak daripada perbezaan tu, Cina develop yang sangat pantas untuk mengejar kemajuan Tesla. Sehingga sekarang ni boleh pintas Tesla sebab mereka mengkaji betul-betul apa yang teknologi yang terdapat pada Tesla tu
mereka juga boleh buat. Kemudian hari yang ketiga kita pergi kepada bateri. Bateri ni dia ada satu pengurusan dia dipanggil BMS, Battery Management System. Okay. So dalam Battery Management System ni dia control the whole kuasa yang dijanakan oleh bateri, dan teknologi yang dia ajar tu adalah 5 tahun lepas. Maksud dia sekarang teknologi kereta yang ada sekarang ni memang lagi majulah. Saya ada pernah terlihat di YouTube ataupun saya terbaca ada satu teknologi yang China perkenalkan, dia panggil blade battery. Ya, dipanggil solid state battery. Solid state battery So bateri tu diletak di kesis kenderaan. Yang mana kesis tulang kereta tu adalah bateri. Dan bateri tu sangat lasak. Bila dijatuh bangunan kita bakar, tak jadi apa-apa. Maknanya sangat lasak lah. Cuma saya rasa tak ada lagi lah dijual di Malaysia sekarang ni. Mungkin tahun-tahun akan datang akan sampai. Tapi di China ada lah. China ada. Cuma untuk kelas tu kami tak diajar lah teknologi tersebut. Dia ajar teknologi yang 5 tahun lepas. Sebab basic. Dia ajar basic. Dia ajar teknologi dah establish lah. Yang dia establish. Dan kami juga diajar untuk bagaimana nak keluarkan bateri daripada kereta. Sebab bateri daripada EV ni berat dia lebih hampir separuh daripada kereta. Satu kereta yang standard bateri dia lebih kurang 600 ke 1000 kilogram. Berat. Ya. So untuk mengeluarkan bateri kita perlu jack, hydraulic jack lah untuk keluarkan. Dan untuk mengeluarkan paling cepat pun tempoh lebih daripada 1 jam untuk keluarkan. Tapi saya rasa paling penting dalam EV ni dia punya safety sebenarnya. Ya, kan? Betul. Kita kena matikan dia punya sumber kuasa dia sebelum kita angkat, dan sebelum kita angkat tu kita kena pakai betul-betul lah glove dan sebagainya kan. Takut short. Sebab satu EV ni dia punya power tu berapa agak satu bateri tu yang biasa normal? 400 kilowatt saya kan ada kan? Ya. Lebih kurang lah kalau sangat tinggi. Kalau kereta biasa mungkin 400 kilowatt. 400 kilowatt ni besar lah juga kan. Bukan besar juga, memang besar. Kalau bateri biasa tu baru berapa watt kan, yang bateri kecil kan. Okay, jadi memang minggu kedua tu memang belajar sepenuhnya EV. Dan kalau Maria, kalau tengok dekat bandar di Wuhan tu kan, sebab dia mengajar kita tahu bahawa China ni dia punya teknologi EV dia tu ke depan. Jadi kalau kita tengok bandar dia tu, banyak tak kereta EV? Boleh katakan majoriti tu orang China pakai EV lah. Dekat Wuhan tu memang dia pakai EV. Okay. Untuk dapatkan petrol station pun masa kita orang pergi lawatan industri, kita orang ada jumpa satu je petrol station dalam bandar yang besar tu. Satu je? Satu je. Yang lain semua tempat charge EV. Oh, okay. Mana-mana tempat ada tempat untuk charging lah. Oh, okay. Sebesar-besar bandar Wuhan tu ada satu yang jumpa satu lah, tapi mungkin ada lagi, tapi kiranya tak banyak lah sebab dia orang tak pakai kereta yang gunakan biasa. Dia orang majoriti lebih guna EV lah. Okay. Sebab dekat dalam Wuhan Technical College pun dia ada sediakan tempat port untuk charge EV. Memang kita berjalan sikit jumpa. Jadi kat mana-mana ada tempat untuk charge lah. Kalau tempat parking mesti ada charge EV charger je. Kita boleh tengok. Tempat charge tu free ke berbayar? Kalau ikutnya ada berbayar, dia guna, tapi berbayar dia tu dia guna QR Pay. Okay. Dia guna Alipay punya QR tu, dia bayar guna dia punya WeChat. Dia guna WeChat dia orang boleh bayar untuk dia punya kehidupan lah. Cuma yang dalam kampus tu pun memang free lah. Dalam kampus memang free lah. Saya rasa lebih 50 charger. Dalam kampus dia? Dalam kampus saja. Okay. Maksudnya kalau pelajar ke ataupun mensyarah pergi ke sana buat kereta EV sampai tempat kerja, cas. Okay. Nak balik, jalan terus. Okay. Tapi keadaan bandar ni macam mana? Bersih ke, senyap ke, macam mana? Senyap. Sebab tak ada bunyi. Tak ada bunyi enjin biasa kan. Yang biasa kan bunyi gitu kan. Tak ada, senyap. Sebenarnya kita risau ke bila jalan bandar selalu senyap. Nak lintas pun risau. Betul lah. Macam kita kat Malaysia nak melintas, kita dengar bunyi kenderaan kan. Jadi kalau boleh jaga-jaga lah. Dekat sana satu budaya yang mengagumkan lah. Bila ada orang melintas, so kereta akan berhenti. Dalam apa keadaan sekalipun, orang yang berjalan kaki diutamakan. Dan mereka banyaklah zebra crossing dekat sana. Yang mana bila ada orang melintas, kereta akan berhenti.
Dan budaya ni sangat baiklah untuk dilaksanakan di tempat kita di Malaysia ni. Sebab kita kalau nak melintah, kita tahan pakai tangan kita. Kalau nasib kita berhentilah kan. Kalau tak berhenti, Okay, jadi menarik juga sebab kita tengok dekat China ataupun dekat Wuhan terutamanya kan. Diorang dah telah membangunkan satu teknologi EV yang kita kata sangat advance lah. Dan kita boleh kata di dunia, China sekarang telah mendahului dengan teknologi EV dia. Jadi kalau nak beli kereta EV, boleh beli kereta China lah kot. Bukan promosi, tapi ini daripada sudut pandang kita yang terlibat taklah secara langsung, tapi terlibat secara tidak langsung mengajar ataupun menyelidiki pasal EV ni. Dan teknologi EV yang terkehadapan sekarang adalah daripada China. Betul Ya, betul. Kan? Tapi kalau nak beli kereta internal combustion, kereta enjin biasa, boleh belilah kereta-kereta model daripada Eropah ataupun daripada Jepun lah. Kan? Okey, jadi terasa macam ada apa-apa lagi nak kongsi ataupun pengalaman-pengalaman yang mungkin saya tak tanya lagi? Okey, ada kebetulan seorang loser ni cikgu lah. So dia mengajar EV. So dia juga bawa kereta EV. So dia bawa kereta dia masuk lab. So kereta dia sendiri, kereta personal. Kereta dia. Kereta dia lebih kurang besar Azia dan harga yang sangat murah. Lebih kurang 50,000 yuan. Kalau convert duit Malaysia dalam 35,000 ringgit. Dan bila kami tanya bagaimana maintenance kereta ni, dia baru beli setahun. Dia kata dia hanya bayar 20 yuan saja maintenance. Dan 20 yuan tu untuk menggantikan air filter sahaja. Air filter untuk aircon ke apa? Air filter, aircon. Cabin air filter. Cabin air filter. Yang lain kosong. Maknanya tayar dia tak pernah tukar lagi. Untuk charge elektrik, of course lah. Free lah. Boleh kata free lah. Di campus dan juga di rumah lah. Jadi maknanya dia telah membelanjakan 20, lebih kurang RM14 saja untuk 1 tahun. Tapi kita situasi kat Malaysia ni, kalau kita tengok kereta-kereta EV sekarang ni lah, kita tahu akan datang tahun depan, 2 tahun lagi. Kebanyakan kereta-kereta EV kat Malaysia ni, harga dia tu lebih 100,000 lah. Yang paling murah, yang baru lah, kita cerita kereta baru, yang paling murah mungkin 100 lebih kan, BYD kan, BYD Dolphin jadi maksudnya kereta EV kat Malaysia ni untuk golongan kaya lah, golongan T20. Jadi memang macam saya sendiri ataupun ada kawan-kawan mensyarah saya yang lain mungkin berminat dengan EV. Satu faktor harga, satu faktor lagi nak cas kat mana kan. Macam saya nak balik daripada Terengganu, nak balik kampung ke Johor, kena fikir juga nak cas dekat mana tu. Sempat tak 450 km tu untuk start ataupun untuk sampai ke destinasi kan. Jadi apa pendapat Doktor? Saya apa yang saya nampak di China ni, dia promosi EV tu sangat orang kata menggila lah. Hampir semua orang ada kereta. Apabila kami jalan di bandar, tengok kadang-kadang kereta tu senyap kan, tapi ada orang lepak dalam kereta, dia tengok wayang. Sebab kereta EV kan senyap. Jadi charge pun free ataupun murah. Jadi dia boleh duduk dan tidur dalam kereta. Apa yang saya nampak di Malaysia ni, kita memerlukan kereta yang tahap keselamatan yang tinggi. Sebab rakyat Malaysia dikenal sebagai bawa kereta yang agak agresif. Itu satu faktor lah saya nampak. Sebab di China mereka bawa kereta perlahan dan mereka sangat bersopan santun lah antara pemandu. Sekiranya ada orang yang melintas, so mereka akan bagi ruang pelintas. Sekiranya ada kereta yang buat U-turn depan-depan, so kereta lain akan berhenti. Jadi kalau kita horn dulu. Kalau kita mungkin akan bergaduh lah kat situ lah. So budaya di Malaysia ni menyebabkan kita memerlukan safety rating yang sangat tinggi lah. Mungkin saya rasa banyak kereta yang dijual di China yang harga murah. Kalau diuji di Makmal, NCAP, NCAP ke, mungkin rating dia mungkin rendah. Tapi untuk di China mereka tiada masalah menggunakan sebab mereka amat berhati-hati di jalan raya. So salah satu faktor EV yang sangat mahal di Malaysia adalah kerana safety regulation yang ditetapkan oleh kerajaan.
Jadi kena ambil kira benda-benda tu kan. Ya, betul. Ada nak tambah Mariam, apa yang Mariam dapat lah daripada yang Mariam rasa itu yang paling best lah dapat bila balik daripada China? Apa yang best dekat bila saya dapat jumpa dengan orang yang berlain bangsa dengan saya. Ianya macam kat sini kan jumpa juga tapi, orang Cina Malaysia lain Cina Malaysia lain. Okay. Kalau dia orang ni dia peramah, lepas tu dia membantu kita untuk kenal dia orang lah. Dia lebih mudah untuk kenal kita. Rapat boleh pergi jalan sama-sama, boleh main petang-petang sama-sama. Tak kira lelaki perempuan, dia boleh main. Tapi dia tahulah batas kita dengan dia. Dia akan tanya, kita akan bagi tahulah. Dia selalu ingin tahu apa kehidupan kita kat sini. Macam mana college kita, macam mana. Saya suka macam tu. Memang sampai sekarang pun kita orang masih kontak dengan dia orang melalui WeChat. Pakai WeChat lah. Kita orang kena pakai WeChat lah. Sebab untuk kontak dengan dia orang, kita orang video call biasa untuk tanya khabar dia orang lah. Sampai sekarang Ya, ada. Sebab dia orang sekarang dia tengah belajar kan, masuk balik college kan. Friendship lah. Saya suka dekat sana. Bila saya balik sini, orang Malaysia ni dia lain sikit. Dia pilih-pilih orang nak kawan. Tapi kat sana tak payah. Kawan je dengan semua orang, boleh main dengan semua orang. Suka. So sebenarnya rakyat Cina ni telah mengubah persepsi kami lah. Kita ingat Cina di Malaysia ni, so kita ingat sama seperti mana di tanah besar. Tapi rupanya perasaan tu meleset lah bila sampai sana. Dia punya peramah tu lebih daripada orang Melayu. Layanan mereka lebih kepada kita layan adik-beradik kita. Mereka bawa, kalau pergi membeli belah kan, mereka sanggup bawa semua barang kita. Barang kita semua dia bawa. Kita tak rasa macam Bangla ke apa. Okay. Menarik sebab kita macam kita ada persepsi dekat Malaysia ni lah. Kalau Cina daripada tanah besar ni dia kurang bersopan kan, dia kasar berbanding dengan Cina di Malaysia ni lah. Tapi bila sampai sana persepsi tu berubah. So bila saya study balik, rakyat Cina, penduduk Cina, negara Cina ni adalah lebih kurang 2 bilion. Daripada 7 bilion penduduk dunia ni, 2 bilion manusia saja berada di Cina dan bangsa Cina saja. So boleh bayangkan betapa besarnya bangsa Cina ni. Dan mereka mendominasi kebanyakan tempat di dunia pun bangsa Cina juga. Jadi no wonder lah mereka ni, kita tak boleh ambil fahaman satu puak Cina yang tidak bagus untuk kita dam untuk keseluruhan rakyat negara Cina. Jadi satu sesi perkongsian yang saya kira sangat menarik daripada Dr. Akasha dan juga Cik Mariam kita. Jadi semoga penonton semua dapat manfaat daripada sesi kita pada kali ini. Jadi sekian saja untuk sesi podcast Sembang Gegar kita pada kali ini. Jumpa lagi pada sesi akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.